Selamat datang ke Persi Merdeka 118 dan Stadium Merdeka kepada para guru pengiring, guru penyelaras, para peserta dan pelajar sekalian. Adik-adik semua sudah bersedia untuk pertandingan akhir kuis pelaburan PMB 2025? Cabaran yang pertama iaitu kuis rapid fire. Cabaran yang kedua iaitu battle bijak keuangan. Akan menguji kebijaksanaan mereka untuk keluar dari bilik terkunci. Trivia penonton. Juara SMK Penang Free School Pulau Pinang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Untuk makluman para hadirin semua, kuis pelaburan PNB kategori remaja 2025 telah menerima sebanyak 16,752 penyertaan. Ini merupakan peningkatan sebanyak 31% berbanding tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menyampaikan ilmu pelaburan dan perancangan kewangan dalam bentuk pertandingan yang menguji pengetahuan dan pemahaman para pelajar. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pemenang dan 6 buah sekolah yang berjaya mara ke peringkat akhir kuis pelaburan PNB 2025 bagi kategori remaja. Pertandingan ini telah dibuka kepada lebih 400 sekolah yang merupakan sekolah kelab pelaburan bijak PNB di seluruh negara. Kami mendidik ahli-ahli kelab ini dengan kemahiran asas tentang ilmu pelaburan dan literasi kewangan. Selain ilmu pelaburan, program ini turut juga membantu pelajar untuk bersedia menghadapi peperiksaan dan merancang kewangan untuk masa depan. Matlamat kami adalah untuk membantu lebih ramai pelajar sekolah menengah menghargai dan memahami kepentingan asas literasi kewangan agar mereka mampu membuat keputusan kewangan yang lebih termaklum. Kami percaya literasi kewangan adalah asas kepada kesejahteraan ekonomi negara. Dengan sokongan semua pihak, kami akan terus memperluaskan program ini demi masa depan generasi muda.